dinding selamanya. Betul. Opa, akak. Awal balik? Tak ada kawan ke? Aduh, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi Opa, biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal. Dah. Opa dengar ya? Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Upin. Pin. Fizi. Sini. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ya. Pusing lagi. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Jangan azan! Baik. Amin. Wah, Akbar. Alamak, habis masa slipper. Slipper korang hanyut. Woi, jom kita! Jom. Nasib baik semua dapat. Slipper je. Ini slipper mahal tau. Jadi belikan. Orang dah basah kuyup ni. Macam mana nak solat?
Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! 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 Dah kat luar tu. Yeay! Sibuk aku menang! Korang ni berapa kali dah Kak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi tarawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul. Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demam lah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Acum! Baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, pelagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cerita. Hai Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok.
tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu Akbar. Upin, mai akak rasa? Dah sihat. Esok boleh puasa. Aku dah boleh puasa. Betul? Boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan? Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Marvelous! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Cepat. Ada orang makan kat belakang ni. Pergi ni baju bersih. Balik pun baju mesti Bersih. nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu. Kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan surut-surut kat semak. Orang tak puasa lah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Ya. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Lagi. Okey. Kita beli air gurau. Sampai tu. Apa lagi? Turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Dah kenapa? Kita orang ingat Atuk dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam. Ramainya orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Ais kepal.
Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam buih ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung Uncle Mutu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar je nak makan Opa ais pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Terpayung. Kau belanja? Jangan lambat. Nanti habis. Apa abang tak dapat? Ais kepal tu laku keras. Wang je senter goyang Upin Ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo. Hari ni tu air batu tak sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ni tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Lesen pingsan. Okey, tak dapat juga kita makan nasi kepala hari ni. Itulah. Upin dan Ipin selamanya.
Berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akak, nak cuba? Akhir sekali, kita tuangkan sirap. Macam ni. Siap ais kepal sirap. Opah, ais kepal datang. Iya. Sedap ni. Kita letak susu nak? Nak? Mesti lagi sedap. Nak ambil apa tu? Ish, habis sepah. Agak pula. Nah, Akak bagi kita orang. sedap kan? Ramai orang. Tambah satu lagi Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat. Ais kepal. Wah, Saya mau 3. No problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okey, boleh. Cendol satu. Cendol. Apa dah cendol? Orang nak makan ais kepal ni. Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okey. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket Opah. Senang. iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros.
Ada. Tengok ni Opa. Cantik kan? Dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul-betul. Jom Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Opa. Tengok ni. Yang ni cantik. Min, lepas ni kita main jom. Ayo, enak cik. Jangan kata pecah. Nah, enak panuwe. Firma dah sampai. Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu Uncle lah tong. Oh, tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi. Tak suka. Ayah, apaan sih? Nama boleh? Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik ya. Sepi, Hai, pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih Is. Ikut. Jom. Sepi, go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Maaf, Uncle. Cuba Uncle tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada! Oh? Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay, ais kepal durian. Terima kasih, Abang Is. Tunggu Uncle kasih cepat buat. Opa kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu. Kesian Opa. Langsung Opa tak dapat makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni.
Kamu banyak pandai lah, Mail. Tahu tak apa? Tak acilah. Mana boleh tarik upia guna basikal? Boleh je. Betul tak, Mimi? Kan? Haiya, jangan marah. Main-main saja. Mari makan ABCD. Mail belanja. Hah? Aku juga. Jangan banyak-banyak. Nak juga. Amboi, pagi-pagi dah makan ABCD. Eloklah sangat. Opa, mari makan. Mail belanja. Jom, Opa. Opah tak nak. Korang je lah makan. Baik, Opa. Hah? Ayo. Udah datang dengan linggang-linggungnya. Udah datang dengan ayam gorengnya. Dah tu. Nah, Terima kasih. Udah, bolehlah hari-hari hantar 2 ekor ayam. Kalau tidak, 1 ekor pun cukup. aku tak boleh janji Mutu. Ayo, nanti saya punya mesin golek tak ada guna. Rugi udah. Kau buatlah sendiri. Saya buat kalau tak ada sedap. Tapi macam udah punya air. Bau apa ni? Haa lah. Bau. Ayo. Tengok tu, mesti lagi punya udah. Ih, apa ini bising-bising? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi duduk sana. Ayah, Budi. Jason, jom. Ha, cuba rasa. Saya bang satu. Apa macam? Sedap je, Uncle. Macam biasa. Itulah macam biasa. Uncle mau yang luar biasa. Bukan macam biasa. Ada faham? Oh, sekejap ah. Ini ada lagi. Makan. Wah. Jangan berebut. Sedapnya. Sedapnya ayam ni. Haa, kalah je bakal aku. Betul-betul. Ini baru luar biasa. Ini ayam golek dengan sos istimewa. Opa punya resepi. Jadi, saya mau Opa kasih jual itu ayam golek hari-hari. Bolehlah Opa. Tak boleh. Dah, aku nak balik. Kau berdua tak nak balik? Tak nak. Kita orang nak makan lagi. Iyalah. Hati-hati jalan, Opa. Ipin. Kamu 2 orang kasih pujuk sama Opa lah. Nanti kamu semua hari-hari boleh makan ayam golek luar biasa.
pada Uncle Mutu. Senang kan? Hai, budak-budak ni. Kan Opa dah kata tak nak. Tak reti-reti. Yang kau berduk ya sangat ni, apa hal? Alah kak, nanti hari-hari kita dapat makan ayam guling. Ish. Oh, macam tu. Nak makan ayam golek? Sekarang pun Opah boleh buatkan. Bukan Opah. Kita orang nak berniaga. Ha? Berniaga? Ha? Macam main. Bolehlah Opah. Hai. Alah. Bolehlah Opah. Dah mati. Kenapa pula ni? Opah beli. Beli je yang baru Opa. Mana ada duit? Mahal ni. Opah, nanti cucu-cucu ni boleh hadiahkan Opah banyak bunga orkid. Betul tu Opah? Boleh ke? Boleh, tapi kena jual ayam golek. Boleh kan Opah? Sayang Opah. Nanti kita beli baru ya Opah. Ayo. Kepala banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelek. Uncle, Opah dah setuju. 3 ekor ayam golek. Hah? Betul lah, tak main-main ah. Betul. Yahoo! Ayo! Mari beli. Mari beli ayam golek. Mari. Beli. Ayam golek Ubin ni, Ben. Mari beli. Ayo, apa lagi? Hah? Oh, okey. Ini hari juga Uncle buat. Yeay! Petua punya budak. Mati anak-anak ayam tu nanti. Banyak ayam ni. Korang nak buat apa? Nak buat ayam golek luar biasa. Beuh, sedap tu. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul. Oh ya. Kalau atuk nak makan, pergi ke kedai makan Upi dan Ine. Datang je tu. Cantik lah ke? Ada gambar kita lah. Ayam golek siap. Nak order apa? Okey. Sekejap. Nak order apa? Tengok air satu. Ayam golek siap. Panas tau. Sudah siap. Ubin, cepatlah kasih hantar. Betul.
dah jadi. Dah rosak. Ayo. Dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesin dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Agar motor ketuk mesin tu, tok tok tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Isu macam mana? Dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Kau ni. Aduh. Sakit. Itulah. Sungai je kita orang. Tangkap dia. Lagi mana tu? Mari sini. Ayo. Macam mana? Semua sudah rosak. Saya banyak susah hati. Ayah, lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru ni ya. Betul begitu. Dah lah. Boleh bikin. Apa Uncle? Cari jemari Saleh akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Okey. Ramainya orang. Oh my god! Waduh, kenapa jadi begini? Uncle, macam mana ni? Sangat teruk. Iya, kasihan banget. Dah tak boleh berniaga. Tak dapat makanan yang golek lagi. Hey! Jangan bising-bising lah. Uncle kepala banyak pusing. Maaf. Alamak, Uncle. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini Saleh? Tengoklah dulu. Apa tu Abang Saleh? Nak tengok juga. Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh kicik. Ini kamu punya kedai boleh lah. Cek. Ayo. Uncle suka yang ni ya. Betul. Elok. Saya banyak terima kasih. Orang kamu
kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Mudu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey Upin? Ipin? Ipin, letak situ. Cepat-cepat. Opah dah datang. Ha? Apa korang buat tu? Ha? Orkid? Cantik tak? Opa suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama Opa. Kenapa Opa? Dah mati. Upin! Ipin! Fizi! Seorang je? Mana Ihsan? Ada kat rumah. Tengah main badminton dengan bapak dia. Sejak bila dia main badminton? Sejak tadi. Bapak dia baru belikan raket. Kalau macam tu, jom kita pergi tengok. Jom. Nanti dulu. Akak, kita orang pergi rumah Ihsan. Ya, jangan balik lambat sangat. Jom. Ya ya. Oh, sedia. Ha. Sini ayah. Ya. Wah. Aduh sikit. Upin, Ipin. Ayo cepat. Asik. Susanti, kamu buat apa di sini? Saya suka banget sama badminton. Pukul. Tak mungkin saya nak nonton. Pukul lagi, Ihsan. Pukul lagi. Pukul lagi, Ihsan. Cepat, Ihsan. Cepat. Cepat, tepi. Lagi. Ihsan. Jaga-jaga. Ihsan. Alamak. Biasalah korang. Tengok. Kan dah kalah. Janganlah marah, Ihsan. Main je. Kenapa ni ayah? Mainlah lagi ayah. Siapa nak main? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Terima kasih, Uncle. Best lah kau dapat main. Macam mana ni? Kau tahu main? Main je lah. Cepatlah. Sabarlah, Ihsan. Upin. Buat betul-betul, Upin. Main betul-betul. Semangat, Upin. Upin. Mainlah betul-betul. Upin, buat betul-betul. Ya. Apalah. Kau ni tak reti main lah. Bagi Fizi main. Tak payahlah marah-marah. Nah. Ihsan ni sikit-sikit nak marah. Main je pun. Mulalah. Ya. Tak apa, Upin. Nanti kita belajar main. Untuk persiapan Thomas Cup tahun ini, apa yang diharapkan, skuad badminton negara akan mengembalikan zaman kegemilangannya seperti mana yang telah dikecapi oleh anak-anak Inilah yang kata dapat main tadi. Akak pernah main badminton tak? Pernah? Macam mana nak main Alah, korang pukul je lah. Macam ni. Tahu takut. Apalah akak ni? Kita orang tanya betul-betul ni. Hish, yang kau tanya akak engkau tu buat apa? Dia pegang raket pun tak pernah. Nanti tanya Tok Dalang. Dia tu dulu juara kampung. Esok kita pergi.
Kenapa? Atuk, betul ke Atuk pandai main badminton? Opah kata Atuk juara kampung. Betul? Kenapa? Kau tak percaya? Anak-anak sidik tu. Kau kenal dia orang? Kenal? Bapak dia orang tu, Atuk kalahkan. Lepas tu, Atuk ajar bapak dia main. Barulah dia ajar anak-anak dia. Iya ke? Taklah. Sebenarnya bapak dia orang ni memang pandai main badminton. Dia ajar anak-anak dia sampai berjaya. Tak putus asa. Kau orang tunggu sekejap. Inilah buktinya. Sekarang Atuk serahkan pada kamu berdua. Berkat ni. Terima kasih, Tok. Tapi, Tok, kita orang tak tahu main. Tak apa, nanti Atuk ajar kamu sampai jadi juara. Kampung. Boleh mudah. Mula pegang macam ni. Cuba lagi. Aduh. Kau ramailah. Jaga-jaga Fizi. Cepat-cepat pukul. Cepat Ustaz, cepat. Alah Fizi, apalah kamu? Menang lagi. Aku menang Fizi kalah. Baru 2 kali. Marvelous. 2-3 bulu tangkis. Sudah kalah, jangan nangis. Mana ada? Nak lawan lagi tak? Ada berani? Ipin. Dah ada reket. Siapa nak lawan? Kenapa? Ni reket berkat tau. Aduh, sakit perut saya.
Apa lagi Ihsan? Lawanlah. Jom. Dah sedia ke? Okey, pulang. Cepat. Ihsan. Lagi Upin. Kuat lagi. Upin. Macam mana boleh masuk? Jaga korang. Aku dapat nanti. Siap kau. Kau tak apa-apa. Macam mana ni? Mesti Atok marah. Alah, tak apa. Bukan sengaja. Kita cakaplah baik-baik. Upin, Ipin, masuk makan. Nak mandi dululah, Kak. Tak payah. Cepat makan. Apalah Kak ni? Kejap-kejap makan. Kejap-kejap mandi. Jangan banyak cakap. Buka tudung saji tu. Kita orang bunyi ke, Kak? Ya, Akak belikan guna duit Opah. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Yeay! Sayang, Opa. Akak tak sayang? Sayang nak juga. Macam mana ni? Nah, kau pegang ni. Biar aku pegang yang ni. Bagi balik aku punya. Apa hal ni? Nah, tu. Terima kasih. Kita orang dari yang baru. Oh, baguslah tu. Atuk, tak marah? Tak. Ni kan dah buruk. Patut dibuang pun. Apa lagi? Panggillah kawan-kawan kau main. Jadi, janganlah gerak. Nak tulis ni. Cepat main. Sudah mau mula. Okey, Tok. Boleh mula. Sedia ke? Okey. Sedia.
Pemenangnya Upin dan Ipin. Tahniah pasukan Upin dan Ipin. Oh, ada hadiah. Tak cakap pun ada hadiah. Tengok, ni semua kau punya pasal. Aku pula. Habis tu siapa lagi? Ayo, buka. Apa tu? Buka. Bukalah. Bulu tangkis. Nasib baik aku tak menang. Dah baguslah tu. Boleh main banyak kali sampai pandai. Betul. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Isak. Jom main lagi. Saya mau nyoba dong. Mutu, kopi satu. Okey. Selalu kopi panas. Hari ni mau ais kah? Haus ni. Aku baru tolong Cik Dul padamkan api. Kebun dia terbakar. Ayo, siapa yang makan? Manalah aku tahu. Mesti ada yang buang puntung rokok. Tak bertanggungjawab betul. Betul lah tu Dalang. Itu tanah gambut. Itu tanah juga terbakar. Dia terus semua terbakar. Nasib baik baru terbakar. Dapat juga itu orang padamkan. Kalau tak, kena panggil bomba. Jumpa lagi dengan saya, Chef Renata, di Kreasi Rasa Ramadan bersama Inako. Inako Nata de Coco sangat saya rekomendasikan karena memiliki tekstur yang padat, kenyal, tapi tidak alot dan juga putus di setiap gigitan. Dia juga tidak ada aftertaste yang pahit dan varian rasanya ada banyak. Nata de Coco berkualitas sudah pasti Inako. Kalau pilih nata, ingat yang ada Renatanya. Mari kita buat SOYN dessert. Panaskan air kelapa, agar-agar, tepung maizena, susu kental manis. Kita aduk sampai dia benar-benar rata. Kita mulai dengan alpukat, nata de coco, saya pakai yang crispy dan yang potongan kecil. Adonan silky puding yang sudah didinginkan. Ada daging kelapa, alpukat, nangka, sagu mutiara, dan nata de coco lagi. SOYN dessert yang manis dan menyegarkan untuk hidangan berbuka puasa yang pastinya enak. Jangan jadi cantik. Dia comot. Apa buat di sini? Jerebu, tak sihat main di luar. Masuk kelas sekarang. Baik. Masuk. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Hari ini kita belajar pasal Jerebu. Jerebu berpunca dari asap. Asap berpunca dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah. Macam Abang Roy. Asap kenderaan. Dan lain-lain. Tambah dengan cuaca panas, persekitaran kita akan jadi berhabuk dan jarak penglihatan pun kurang. Lagi satu, kita senang jatuh sakit. Sebab jerebu buat kita batuk, demam dan sakit mata. Macam itulah. Tak sihatnya. Jadi macam mana nak hilangkan jerebu? Bila hujan turun, jerebu hilang. Kalau hujan tak turun? Saya tahu. Suruh kata panggil hujan. Hujan! Oh, hujan! Kata, kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil ular nak makan aku? Sudah salah. Ini jerebu punya hal. Kalau tak ada hujan, kita buat hujan tiruan dengan cara pembenihan awan. Macam mana tu? Awan? Tapi, kalau tak ada awan, tak boleh juga. Tak ada hujan lah. Jadi, sampai bila-bila pun jerebu. Iya, sebab itulah kita kena jaga alam sekitar.
Mencegah lebih baik dari merawat. Ingat tu. Cikgu, semalam kan dah hujan. Kenapa jerebu ada lagi? Siapa yang conteng dinding ni? Mari sini. Oh, siapa?